Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mawadah binti Muhammad Azmir dalam Buletin Utama. Kita mulakan dengan laporan berkaitan isu pembangunan yang lestari serta isu pelupusan ubat-ubatan yang semakin mendapat perhatian masyarakat dan pihak berkuasa. Sebelum itu, mari kita dengarkan pensyarah kami bagi subjek ini untuk memperkenalkan diri beliau di atas talian. Dipersilakan. Assalamualaikum, saya Ustazah Najah binti Muhammad Khalid, merupakan pensyarah untuk mata pelajaran MPU 23012 Pengajian Islam di Polimas bagi pelajar DAT untuk sesi 2024-2025. Jitra Kedah 15 April. Peningkatan pesat dalam pembangunan bandar dilihat semakin meruncing dan memberi kesan negatif terhadap alam sekitar serta kesihatan masyarakat. Fenomena ini berlaku apabila aktiviti pembinaan dan perindustrian dijalankan tanpa perancangan lestari yang rapi. Justru itu, pihak berkuasa disarankan agar memperkenalkan garis panduan pembangunan yang lebih ketat serta memastikan setiap projek pembangunan mengambil kira impak alam sekitar. Assalamualaikum, saya Alia dari Wartawan Mesra. Pada hari ini saya berada di rumah Galeri Mas dan bersama saya salah seorang penduduk dari Galeri Mas iaitu Cik Husna. Assalamualaikum Cik. Salam. Cik sihat? Sihat. Nampak cantik Cik hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Boleh saya bertanya satu soalan kepada Encik? Ya, boleh. Okey, pada pendapat Encik, apakah kesan terjadinya pencemaran alam sekitar akibat daripada pemusatan bandar? Boleh Cik bagi sedikit? Okey, macam yang semua orang tahulah kan, salah satu punca pencemaran alam sekitar ni ialah pencemaran air lah. Okay, kalau tengok dekat sekitar apartmen sini pun memang ada banyak kilang. Ya, betul. Boleh tengok dekat sungai dia, ada yang tercemar, yang teruk sangat. Itu disebabkan oleh sisa-sisa toksik yang dibuang daripada kilang tersebut dengan cara yang tidak berhemah. Itu saja yang saya boleh cakap lah, apa yang saya tahu. Oi, muka cantik, suara pun sedap. Okey, terima kasih Cik Husna atas sedikit pendapat Cik. Saya rasa kan kerajaan kena kuatkuasakan undang-undang lah, sebab tengoklah dengan banyak betul apartmen yang habis semua sungai, udara semua tercemar. Saya tak tahulah. Okey, sekian, terima kasih. Kembali ke Seri Pentas. Pendidikan kepada masyarakat dan pelibatan komuniti juga penting dalam memastikan pembangunan berjalan seiring dengan kelestarian alam. Kerajaan terus komited dalam memastikan pembangunan negara seiring dengan pemeliharaan alam sekitar. Pelbagai inisiatif hijau kini giat dilaksanakan, termasuk penggunaan tenaga boleh diperbaharui, pengurangan pelepasan karbon dan pemeliharaan hutan simpan. Menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, pembangunan yang lestari merupakan kunci kepada keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelangsungan sumber-sumber jadi. Antara usaha yang sedang dijalankan termasuk memperluas kawasan perlindungan biodiversity serta memperkenalkan teknologi hijau dalam projek pembangunan baharu. Dalam perkembangan lain, Kementerian Kesihatan Malaysia menggesa orang ramai agar tidak membuang ubat-ubatan yang tidak digunakan secara sembarangan. Pelupusan ubat yang tidak terkawal boleh mencemarkan sumber air dan tanah sekaligus mengancam kehidupan akuatik dan kesihatan manusia. Kembali kepada saya, Alia, Wartawan Mesra. Pada hari ini saya berada di Hospital Polimas dan saya bersama dua orang doktor pakar, iaitu Dr. Damia dan juga Dr. Najiha. Assalamualaikum Doktor. Salam. Okay. Saya bertanya pada Dr. Damia dulu ya. Boleh. Okey Doktor, bolehkah Doktor mengkongsikan kesan buruk yang boleh menjejaskan orang ramai akibat pelupusan ubat? So basically saya seorang doktor pakar yang bekerja di dalam bidang farmasi selama beberapa tahun ini, dan sejak kebelakang ini kami dapati banyak laporan statistik bahawa kesihatan Malaysia, rakyat Malaysia ini semakin menurun. So apa yang kami jumpai adalah punca utama disebabkan pelupusan ubat yang tidak betul. So apabila pelupusan ubat yang tidak betul ni, dia akan berpuncanya satu sistem yang bahaya bernama yang dikenali sebagai sistem farmakolotik. So sistem farmakolotik ini dijumpai dalam sumber air seperti dalam laut, tasik dan lain-lain. So antara sisa yang kami jumpa adalah
adalah sisa antidiabetes dengan sisa appendicitis. So, sisa farmakogenetik ini akan menjadi rangkaian di dalam sumber makanan kita setiap hari. Dan sebab itulah punca-punca rakyat Malaysia punya kesihatan ni semakin menurun. Okey, terima kasih Dr. Damia atas perkongsian yang sangat bagus. Seterusnya saya akan teruskan dengan Dr. Nazilah. Doktor, bolehkah doktor mengkongsikan cara untuk membuang ubat dengan betul? Terima kasih atas pertanyaan itu. Saya sebagai doktor di sini akan memberitahu anda semua tentang cara membuang ubat dengan betul. Kita boleh membuang ubat di pusat pengumpulan di fasiliti kesihatan awam ataupun swasta. Selain itu, di farmasi komuniti yang terpilih juga boleh. Anda boleh melayari laman web www.mymedisafe.org.my untuk mengetahui lokasi pusat pengumpulan yang berkaitan dengan anda. Di situ juga anda boleh mengetahui maklumat yang terkini tentang pelupusan ubat. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih atas perkongsian yang sangat bagus itu. Semua boleh ikutlah jejak-jejak ini. Okey, dan juga terima kasih pada waktu yang diluangkan bersama saya. Jadi, dengan ini kita dapat mengetahui betapa bahayanya jika kita tidak mengambil serius mengenai isu-isu seperti ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kembali ke seri pentas. Terima kasih wartawan di lokasi. Sebagai langkah proaktif, program pengumpulan ubat tidak digunakan atau Return Your Medicines telah diperluaskan ke lebih banyak fasiliti kesihatan. Orang ramai digalakkan untuk memulangkan ubat lebihan ke farmasi kerajaan bagi pelupusan yang selamat dan mesra alam. Kesedaran dan kerjasama masyarakat amat penting dalam menjayakan usaha-usaha ini. Pembangunan yang mampan dan amalan pelupusan ubat secara bertanggungjawab adalah tanggungjawab bersama demi kesejahteraan generasi akan datang. Sekian sahaja laporan untuk hari ini. Teruskan bersama kami untuk berita seterusnya. Saya Mawadah binti Muhammad Azmir. Salam hormat dan Assalamualaikum.